Di sini nak minta tolong Pak Nik jelaskan bagaimanakah yang dikatakan khasiat batu permata itu mempengaruhi kehidupan seseorang yang memakai batu permata itu. Minta Pak Nik jelaskan dalam soalan saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bercakap mengenai khasiat batu permata, bagi pahaman saya, khasiat itu adalah sesuatu yang kita pakai, yang kita gunakan ataupun kita makan, mendapat sesuatu manfaat pada diri kita. Itu dipanggil khasiat. Khasiat dari pandangan saya ada dua jenis khasiat. Satu khasiat yang kita pakai ataupun kita makan, kita mendapat satu manfaat yang semata-mata dapat kita lihat, dapat kita rasakan dengan semata-mata. Dan satu lagi khasiat, apabila kita pakai ataupun kita makan, tak dapat kita rasakan secara semata. Sebagaimana kita makan ubat berkhasiat pada kita. Dengan ubat dapat menyebabkan hilangnya penyakit. Tapi ubat tidak boleh menghilangkan secara semata, ada dan antara ubatnya yang tidak dapat kesan, dapat menerima kesannya secara semata. Mungkin sehari ataupun 2 hari. Seperti kita makan ubat demam, mungkin 2-3 jam akan datang kesan. Tak boleh makan, terus hilang demam teraum. Begitu jugalah dengan batu permata. Ianya mempunyai khasiat. Setiap kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sesuatu yang istimewa, sesuatu khasiat. Sehingga Rasulullah pun memakai batu permata, jadikan permata pada cincinnya, diindahkan pedangnya dengan batu-batu permata, sehingga cincin menjadi satu sunat kepada kita untuk pakai. Jadi pastilah sesuatu yang dipakai oleh Rasulullah itu ada mendatangkan faedah, ada mendatangkan kebaikan kepada kita. Dan banyak buku-buku yang menulis tentang khasiat batu. Orang-orang barat pun mengkaji khasiat-khasiat batu. Mereka menulis berbagai-bagai buku yang mencantikkan keistimewaan sesuatu batu. Ada batu yang boleh mengubat penyakit, ada batu yang boleh bila dipakai khasiat dia menolak penyakit. Dan orang kita pun ada mengkaji tentang batu. Contoh yang termasyhur iaitu Dr. Hisham Hashim, yang mana memang mengkaji tentang batu. Dia banyak menulis buku tentang batu, menceritakan jenis-jenis batu dan menceritakan batu-batu yang berkhasiat, yang dapat kita gunakan, yang dapat kita manfaatkan. Saya tidak menafikan tentang khasiat batu, dan juga saya tidak menafikan sebagaimana yang dikata orang, ada batu yang apabila dipakai khasiatnya menjadi kebal kepada si pemakai. Kerana ini tak dapat kita nafikan, kerana ini adalah satu kejadian daripada Allah, sesekali nak ditunjukkan kepada kita kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi tak boleh kita nafikan. Dan tidak pula saya mengatakan yang ini adalah cerita-cerita dongeng. Tetapi tidak semualah batu yang berfungsi, yang berperanan sebegitu rupa. Sebagaimana tidak semua orang boleh dapat PhD. Kalau semua orang dapat PhD, belajar-belajar dapat PhD, jadi sudah tidak ada keistimewaan. Keistimewaan itu dimiliki oleh seseorang ataupun sesuatu. Sebagai contoh, Ahmad boleh melukis, saya tak boleh melukis. Itu keistimewaan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Ahmad. Tak semua orang boleh jadi penari. Orang yang boleh jadi penari itu keistimewaan dia, boleh menari. Kita kalau belajar menari, kalau tak boleh menari, tak mau belajar pun tak mau, kerah badan. Itu keistimewaan. Begitu juga lah dengan khasiat. Khasiat ni tak dapat nak tunjuk, tak dapat nak ukur ke mana rupa khasiat ni, tak dapat. Tak dapat tunjuk, ini khasiat tak boleh, tak dapat. Tak sebagaimana sesuatu yang tak dapat dilihat. Tetapi ada benda yang tak dapat dilihat itu dipercayai orang pula. Sebagai contoh gelombang. Gelombang tak dapat dilihat, tapi percaya orang ada gelombang. Rasa ada kesan yang serta-merta dapat dilihat, dapat disaksikan. Contoh apabila dibuka TV kan menggunakan gelombang. Bila dibuka TV tu, terpampang gambar orang dalam. Jadi itu kata orang gelombang hasil daripada gelombang. Current tak dapat dilihat, nama apa current tak tahu mana apa. Tetapi kesan dia dapat lihat pasal dia berkesan dia serta-merta. Dapat dilihat, dapat dirasa serta-merta. Apabila dipetik lampu, itu menyala lampu. Petik dinding menyala lampu. Itu ni kesan elektrik tu. Apabila dipegang elektrik tu, mampus orang. Percaya orang pasal kesan dia yang mendadak. Tetapi batu tak dapat kesan yang macam tu. Dia batu ini kesan dia secara resapan. Dia meresap dalam seluruh tubuh badan kita. Aura, dipanggil itu aura. Macam satu kesan batu. Contoh, pernah juga berlaku pada seseorang yang mana sebelum dia memakai sesuatu batu permata, perniagaan dia tak berapa baju, tak berapa bagus. Tetapi setelah dia memakai sebentuk cincin dengan permata yang tertentu, dengan sesuatu permata, maka perniagaan dia bertambah bagus. Ini disebabkan apabila kita memakai permata, diletakkan permata itu ke jari, aura dia meresapi secara perlahan-lahan, naik sehingga ke muka, menyebabkan sesedap mata orang memandang. Kerana kita memakai cincin, kelihatan cantik. Cincin itu berperanan menyebabkan kita dipandang cantik. Jadi bila orang cantik, orang suka melihat kita, dan secara tak langsung dia membeli barang-barang kita. Ini dipanggil aura juga. Disebabkan memakai sebentuk cincin, menyebabkan dia cantik, lihat orang, dipandang orang sesedap mata memandang. Kadang-kadang kita melihat orang itu tak seberapa, tapi macam mana cantik. Ini disebabkan cincin juga memainkan peranan. Dengan kita memakai batu ini, gaya penampilan kita menyebabkan orang melihat kita cantik, segak, tampan. Peranan batu itu terhadap jiwa kita, diri kita. Ini satu sebagai contoh lah. Kadang-kadang bos tak suka kita
menyebabkan kita makan batu itu suka bos dengan kita. Inilah dipanggil aura. Aura batu. Dia tidak dapat ditunjukkan, tidak dapat dilihat secara keberkesanannya itu secara mendadak, tetapi secara perlahan-lahan. Itulah di antara khasiat-khasiat batu yang dapat saya ceritakan sebagai memberi kefahaman apa yang dikatakan khasiat. Tak semestinya bila dia pegang itu terus menjadi tak. Batu tak macam itu. Kalau yang lain-lain mungkin barangkali ada yang gitu, hendak balas serta-merta, tapi batu tak boleh gitu.